Tuan-tuan, Ramadan vibe kali ni. Tuan-tuan tahu tak apa yang lagi amalan yang Rasulullah SAW suka buat ketika Ramadan selain mengaji, baca Al-Quran dan solat? Betul. Rasulullah SAW suka bersedekah. Satu hadis riwayat Imam Bukhari yang bermaksud Rasulullah SAW seorang dermawan dan baginda menjadi lebih dermawan ketika di bulan Ramadan. Dan sifat dermawan baginda Rasulullah SAW ini seperti melebihi hembusan angin. Dan para ulama menceritakan maksud hembusan angin itu apa? Rasulullah memberi dengan pantas dan ringan saat bersedekah. Jadi kita macam mana tuan-tuan? Boleh tak bersedekah? Tuan-tuan, dalam kat sini tuan-tuan, saya nak ajak tuan-tuan untuk sama-sama kita bersedekah, berinfak untuk nasrul Al-Quran. Mana kat sini mereka buat satu misi tuan-tuan, satu kempen untuk mengajak mewakafkan 1 juta naskah Al-Quran untuk diadakan di seluruh dunia. Jadi tuan-tuan, kita boleh tengok kat sini di mana mereka ni mencetak Al-Quran, setiap salinan itu mengikut pelbagai bahasa. Contoh di sini bahasa Jepun, Jerman, Tagalog dan sebagainya. Adalah untuk tujuan apa? Tujuan dia untuk menyebarkan dakwah untuk orang lebih kenal, lebih faham Al-Quran dan isinya. Dari segi apa? Dari segi pemahaman tentang tafsiran dan maknanya. Jadi tuan-tuan, macam mana? RM1 boleh tuan-tuan. Kecil kat dunia tapi kat akhirat jumlah itu sangat besar dan menguntungkan kita. Macam mana boleh? Steady tuan-tuan.